Hari ni anak token nak tunjuk ni. Nak tidur atas kursi ya. Tapi anak token ada dapatlah juga soalan. Orang tanya gini. Dia kata ada cabaran tak daripada seorang accountant nak buat bisnes? Sebenarnya bagi anak token lah, cabaran ni bukan duduk dekat accountant ke, arkitek ke, lawyer ke, magistrate ke, ahli muzik ke. Tapi dia lebih kepada mentaliti kita. Adakah mentaliti kita ni sekadar bekerja, makan gaji, ataupun mentaliti kita ni sebagai bisnes yang kita nak kena bina. Jadi kalau tanya saya, apa saja awak belajar pun boleh je. Yang penting ialah tukar mentaliti daripada bekerja kepada membina perniagaan. Okey.